rakan-rakan pengusaha makanan kesayangan kami semua. Hari ini kami di EduFood Media mahu merungkai dua persoalan undang-undang yang besar yang sedang mencetuskan kegemparan dan panik di media sosial, iaitu isu larangan penggunaan apron berwarna hitam dan juga peraturan ketat mengenai apron berpoket oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM. Ramai pemilik kafe, tukang masak, home baker mahupun pengusaha food truck berasa sangat keliru. Ada yang menganggap ini hanyalah perkara remeh. Tapi hakikatnya, ini adalah perkara undang-undang persekutuan yang serius di bawah peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Mari kita lihat aspek undang-undang yang pertama di bawah peraturan 32, Subperaturan 1, Perenggan B. Undang-undang menetapkan dengan jelas bahawa setiap pengendali makanan wajib memakai pakaian luar dan apron yang berwarna cerah semasa mengendalikan makanan. Ya, rakan semua, warna cerah. Maksudnya, memakai apron berwarna gelap, apatah lagi warna hitam, adalah satu kesalahan mandatori yang boleh dikenakan denda kompaun mahkamah. Mengapa KKM menetapkan undang-undang sebegini? Rasionalnya sangat kritikal. Apron berwarna cerah seperti putih atau biru muda akan mendedahkan serta-merta sebarang kesan kotoran, sisa darah daging mentah, minyak dan pencemaran silang mikroskopik. Manakala apron berwarna hitam dengan mudah menyembunyikan segala daki dan bakteria berbahaya, membiarkan kru dapur bekerja dalam keadaan kotor berhari-hari tanpa disedari. Sekarang, mari kita lihat aspek undang-undang yang kedua pula, iaitu mengenai isu apron berpoket di bawah peraturan 33, Subperaturan 1, Perenggan E. Undang-undang menyatakan dengan tegas, seseorang pengendali makanan tidak boleh meletak apa-apa barang di dalam poket, mana-mana pakaian atau apron yang boleh menyumbangkan kepada apa-apa pencemaran makanan. Sebab itulah, modul pengajaran rasmi KKM sangat melarang penggunaan apron yang mempunyai poket di bahagian depan. Krai dapur kita sangat gemar menyumbat barang-barang peribadi yang kotor, seperti telefon bimbit, duit shilling, ubat stapler, mahupun tisu basah ke dalam poket depan apron mereka. Ingat, KKM biasanya akan menyerbu premis anda susulan aduan daripada orang awam, manakala PBT pula datang memeriksa untuk tujuan kelulusan lesen perniagaan. Walaupun kebiasaannya surat amaran akan diberikan terlebih dahulu, namun segala-galanya tetap bergantung kepada budi bicara dan pilihan pegawai penguat kuasa yang bertugas pada hari kejadian. Kami di EduFood Media tidak mahu premis dan periuk nasi yang anda bina bertahun-tahun runtuh sekelip mata. Sebab itulah, kami telah meringkaskan seluruh akta pakaian dan kebersihan dapur ini menjadi sebuah e-book PDF 13 halaman yang kami namakan Panduan Pantas Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan Pindaan 2026. Dokumen rujukan rasmi ini kami berikan secara percuma kepada anda tanpa sebarang bayaran. Sila klik pautan di profil kami sekarang untuk muat turun panduan pantas anda sekarang. Mari kita amankan perniagaan kita dan lindungi pelanggan kita bersama-sama. Terima kasih semua.